Mana kita? So kita tengah tunggu awal yang hantar RX-7. Dia lah komen kita yang buat RX-7 kita ni. So kita dah weekend dia punya sambung. Ada a few lah yang servis-servis lain. So kita memang bagi awal yang sekali. So tunggu awal bawa datang sini untuk dyno kat sini. Yang ini jangan risau, ini tuner legend dia. Oh ya? Ini barang mesti baik punya. Ya, mantap kan? Patam. Boleh buat lagi satu kali. Kalau kau buat TikTok, kita boleh buat. Kita kasih set dulu, nanti senang you buat kerja. Okay, Cun. Oh, okey. Jadi you tak payah tunggu mat. Betul tak? Tapi dia punya logo tadi apa? Tangam. Wemba ah. Tapi yang tangam tadi apa? Tak ada nama. Oh semua okey ah. Semua okey. Ni tangam. Sekarang ada semua tali dulu you mali kan. Ada semua tali kan. Sekarang semua set. Tak ada Betul lah. masalah. Dia punya yang legging tu? Apa lagi? Ke? Oh tu tak. Tadi apa? Kita buang itu mat lama, kita buat mat. Go ahead yo. Weh dah depan tu FCS tu. Wih, Depan atas sikit. tu. Dah depan dah. Single turbo. So Sebenarnya dengan kita punya apa ni RX-7 ni dia ada space yang banyak. dikemas sikit lah. Orang lain semua baring sampai sini tau. Betul. So kalau kita ada kucing boleh letak kucing lah. So ini untuk simpan harta karun. Okay, Cun. Alright. Pakai tayar tu dulu. Pakai tayar ni je lah. Letak dekat pada default 280 je. Saya silap plug and play je. Sebab dia 5 juga sekali. Nak tengok ngam ke tak. Tapi seat ni macam baru lah Seat macam baru. Dalam Cun. Memang baru buat pun. Cuma bukan yang high grade sangat bukan apa orang panggil leather dia panggil apa? Napa leather. Ini macam PVC. Dia cantik Tapi lah. kemas. Dia laju tu ada bojang sikit steering tu okey. Itu tayar tu kan. Kena buat alignment. You kena check alignment sama belakang ada kod bunyi kod kan. Betul. Itu apa? Saya pun dah tahu. Saya tak berani bawa laju. Habis kita belum check dia. Tu lah. I pun ingat bonnet lah. I cari semua tak jumpa. Saya langsung. Tak. Dia orang cakap apa benda je. Itulah, tak ada yang murah, tak ada. Kan bonnet lah langsung. Aku you punya view bearing ke handbrake ke. Oh, handbrake. Dia tahu 10,000 sudah habis. Oh 66 tu 7 lah. 7,5 lah. 7,5 habis. Bus berapa? 1 bar. Bus berapa? Maksimum tu bus. Dia punya stock engine kan. Kita orang dulu sudah overhaul kan. Kalau dia ada hot coating, dia punya angin lagi kau, ini confirm lagi naik. Dia punya RPM lagi naik. Lagi naik, semua barang naik. Semua akan naik. So RPM lagi naik, dia punya horsepower semua naik. Terus dia punya angin, dia masuk banyak, dia akan keluar banyak. Kalau dia ada, dia pun tet lah. Aku ada idea. Kat rumah kita ada TV kan. Okay. Kita tune sendiri. Lepas tu kita letak je lah gambar kan. Kita ada TV kan. Kita tune sendiri. Kita beli binatang tu yang bulat kat tayar tu kan. Lepas tu kita tune kat belakang rumah. Tengok apa jadi. Lepas tu kita letak lah. Malam ni. Hai.
hang guys. Kita Oh dah tahu dah tarik panjang ni dah kompong buat api ke? Kita main banyak kan. Kena buat apa? Dok main api je. Kita tak marah main api. Nak buat klip ni lagi sekali, lagi sekali. Ha? Lagi sekali kita kena buat apa? Nak buat klip ni lagi Kita sekali. nak bagi panjang sikit kan. Main api. Solid tau. Horsepower 300.5. Api terus pergi macam tu. Dia kalau clutch tu dah buat, jangan maintain lah. Oh, api. Aku pergi kan ada contoh untuk kelas yang Jadi je. Jadi je. kelas tu. Ni pakai Bomo siam. 2 pak dah cukup lah. 3 pak, 3 pak. 3 apa? Macam 34, 3 ke 2? Apa? 3, 4. 3 kan? Triple clutch. Pakai 2 kira. Pakai 2 dulu. Apa? Bagi dia tak slip. Dia tak toyol dalam ni. Bomo siam. Tapi kereta 1.3 pushing 300 horse memang clutch slip lah. Confirm lah. Memang clutch slip lah. Kena upgrade clutch. Kalau upgrade clutch beresuk. Confirm. Ni pun dah laju dah tu. Ni pun dah tobat lah. 1.3 je. Main finger boleh tak? 1.3. Weh. 300 horse. Jangan tak tubuh lah. Oh tak boleh lah. Fuel tak support lah. Fuel sudah panas tak support. Apa? Sudah naik 1.14 dia punya fuel boost speed. Tambah minyak tak apa. Dia mana? So fuel pump lah. 20 batu. Kalau dia sudah panas lah. Itu ini adalah untuk high boost lah kita buat. Nah, sekarang high boost kita tak jadi, kita maintain low boost saja. Oh, tadi nak buat air boost. Tapi tak boleh. Habis fuel pun tak support. Sebab fuel pump tu lah. Issue dia fuel pump je lah. Saya tengok tak ada apa dia hanya put to sleep. Ini lepas tu dia ada class sleep lagi. Oh, kelas. So kelas pun main pandai juga kena juga kan. Kelas 1, fuel pump 1 itu. Kelas kita ambil racing dia kan. Ini memang racing. Oh ini dah racing kan? Kena super racing. Lama pun. Oh, dia kena racing dia. Lepas tu dengan fuel pump. Fuel pump, oh apa ya, okey lah. Tapi dia ada berapa fuel pump lah? Satu je kan. Mustang ada berapa? Lupa apa? Ha. Tak tahu. Honda Mustang tak hadir lah. Injector. Injector. Injector ada 8. Injector ada 8. Satu injector 500 kau. Kau 8 kau. Okey, adakah anda berpuas hati? So dia tak boleh nak buat yang high boost
sebab kena beacon lagi. Dia kalau main kereta ni dia non stop. So dia boleh buat yang logo salah. Kita bukan nak ni pun, kita nak tahu je boleh pergi berapa. Kereta ni parking juga. Kilat-kilat dia. Sana itu bos, kalau you macam mana main pun bagus. Saya sudah set. Oh, okay. Logo. Boleh main logo je lah. Tapi dia running lean okey lah. Yo, ini kau okey. Kita kopi je lah file-file dia ni. Bus semua okey. Logo sudah cantik. Mas power pun sweet. Tapi boleh naik lagi. Kita berapa? 390 sekarang. Ah, 340. 345. Oh, 390. 390. Atas. Jom di bos. Bosku. Bos, test lah. Ha? Bos lah test. Kamera Ini kamera kat sana. Oh ya. Bos. Tas. Go. Nak bos kena ikut sendiri lah. Kita nak main drag guys. Kita kalau drag kita hantar EG. Jadi kita main EG. Oh dia lagi EG pula. EG ya? EG tu kita cari. Relax tau. Tahun depan. Ni lah owner. Owner EG hadir. Aduh. Tak, 300. Cara nak beli EG tahu macam mana? Kan tak boleh loan. Cara dia beli Honda personal loan satu 40k betul tak? Betul tak? Personal loan patut beli EG. Patut bayarlah bulan-bulan kereta tu. Payslip dah ada kan? Ada. Ni ada personal loan. Boleh. Ni ada personal loan ni sebelah. Okey. Tak dapat keluar Supra. Bagi personal loan kat orang lain ni lah. Yang penting Sebab kalau kita push higher lagi, dia dah Form ini pun kau dam je sekali. Kau pusing dah kereta ni. Kau dam je sekali. ini pun boleh pusing kan? Kalau dam sekali pusing Dam kan? sekali pusing dah. Ini dah pusing dah. Back wheel ni hati-hati dia kat situ. ya betul lah. Itu je. Kita try lah. Jalan Back wheel terus. ni Passenger hati-hati princess. dia situ. Jangan tiba-tiba dekat genting tu nak dam satu kali, dia bagi 360. Macam mana kamera tu kan dia pusing macam tu. Ayah bos. Kamera pun kena. Kamera dah pusing 360. Sebab power dia best. Power dia sweet dia 300 lebih, pergi dekat 400 silap. Dia masuk je 500, kau dah jadi serabut kepala kan. Banyak benda nak kena settle. Sebab tengok pada kau punya turbo spec, intercooler spec, boleh pergi lagi. Oh, tembus spek Ini dia dah ni turbo apa sekarang? AR70. kat? sikit lah. Yang ni start nak senang, time banyak sikit. Dia punya perangai memang macam tu. Time banyak sikit start. Tak. Kira jangan lantai kerja tu berat tu. Kalau dah fly bagi tahu. Guys, jom. Ni aku nak try pula. Baru lepas dyno tuning kan. So, apa lagi? Okay, baru lepas dyno and tuning, jom kita test. Oh, fuel pump mengasu lah. Paksa push. Right. Sebab dia kata dia fuel pump dengan ni je, dengan clutch je. Tapi betul lah clutch tu. Tapi kalau ada aircon dia slow lah. Buka lu. Buka lampu tak? Buka lampu okey kan? Dia boost. Tapi tak lagging lah. Tak lagging dah kan. Pergi tu. Pergi je. Dia dah tak Ya, dia kata baru pergi kan. Ni dah cun lah. Tiga tak test kat sana. Lagi balik abang test lagi tiga. Dia 3 atas highway lah. So
Sempat gear 2 je guys. Dapat gear 2 je kan? Gear 2 je. Pusing balik. Nanti atas highway kita test gear 3 lah atas highway. Oh. Tak sempat. Tak sempat. Pendek je, jalan pendek guys. Jalan pendek. Tapi dia punya pergi macam tu lah. Sebelum ni dia lagging. Oh. Ayah spin sial. Oh gila. Ini kali mantap. Baik tu. Wih, dia spin. Spin satu kali. Dia kena pakai tayar botak baru best. Tak, dia kena beli tayar memang untuk Dah, ni tayar ni lekat tu. Tayar ni lekat, tak boleh. Tak boleh. Abang tu bayar RM50 tak? Weh, tadi bayar 20 tu separuh je. Dapat separuh je. Dia kau bayar 50 dapat 360. Ha? Dapat klip luar tak? Ha? Dapat klip luar tak? Dapat? Jadi tak ada. Sayang tu. Nah, aku berani buat sebab sana berpasir je. Kalau tak berpasir aku tak buat. Lagi pun sana besar. Alright. Sekejap kita tengok. Okey, belakang biasa. Oh, depan Brembo. Tadi kita dok fikir Happy Racing lah, Endless lah tu, Brembo. So, kita punya RX-7 Brembo depan. So, kalau Endless kita punya kereta apa? S15. So, Happy Racing dekat R34. Okey. Dah ingat dah. Okey dah. Semua brand. Itu keselamatan dia tak? Sofa ngam, okay cun guys, boleh pergi 300, boleh pergi horsepower 300 lebih tu laju lah Mat. Kau nak berapa laju lagi? Kau bukan nak masuk drag racing guys, kau nak main-main untuk kau ke seronok betul tak? Ini dah puas hati lah. Alright, let's go guys. Jom, so korang tunggu video seterusnya nanti. Kalau korang nak tengok video ni atas highway ke, video ni racing ke dengan kereta lain, korang kena tunggu ataupun korang komen bawah ni apa video yang korang nak, korang kena komen. Okay guys, jumpa korang nanti. Assalamualaikum. Jap. Sebelum tu, sekejap lagi masuk highway ni SVR versus RX-7 lah. Biru lawan biru. Oi, biru lawan biru. Let's go. 1.3 dengan 5.0. Jom.